Inilah akibatnya bila sel-sel otak tak bersambung kan. Semasa PN mentadbir harga minyak pernah turun pada paras terendah RM1.50. Tak ada perlu scan IC, tak ada perlu pun app settle dan tak ada perlu pun lesen memandu. Mai zaman Madanon hanya nak turun 6 sen bermacam-macam kerenah rakyat kena. Tahu aku cakap kan, mentang-mentang bodoh tu percuma. Berebut-rebut dia kutip. Berebut-rebut dia nak ambil. Zaman Muhyiddin RM1.50. PKP kena kurung dalam rumah. Jangan cakap IC, kau keluar rumah je kau kena. Berapa ribu kau kena. Orang meniaga depan rumah tu. Meniaga burger. Kompau RM50,000. Aku rasa masa minyak turun ni zaman PKP dia ni koma kot. Kena PKP kot. Kena apa? Kena COVID. Senang betul dia nyusun ayat kan. Kau pergilah. Pergi. Isi minyak masa zaman PKP tu. Kan? Jangan cakap RM1.50. RM1 seliter pun orang tak berani keluar. Beribu kena saman. Nak? Apik tua tu baru nak pergi mancing. Baru nak pergi mancing. Nak cari nak cari ikan, tak ada lauk kan. RM4,000 kena saman. Nak bagi pan minyak. Kau nak isi minyak RM1.50. Siapa ramai yang boleh isi? Berapa ramai yang dapat isi? Tak dapat. Berani keluarlah rumah. Macam aku cakap tadi lah. Jual burger depan rumah RM50,000. Semayang masjid RM7,000 zaman. Aduh. Betul lah walau ni kan. Luar biasa. Mentang-mentang bodoh tu percuma. Habis dia kutip semua.